apakah pada asal disyaratkan adanya dalil yang menunjukkan boleh qiyas huruf di atas asal, dan apakah soal menentukan ilat pada asal disyaratkan adanya kesepakatan semua ulama. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wal asahu annahu la yustaratu fil aslil mazkuri dalilun alal jawazil qiyasi alaihi bin nau'ihi aw syakhsihi wala al ittifaqu ala wujudil ilati bihi wa qila yustaratani fa'ala istiratil awali la yuqasu fi masailil bai'i masalan illa idza qama dalilun ala jawazil qiyasi fihi bin nau'ihi aw syakhsihi wa ala istiratil sani la yuqasu bima ukhtulifa bi wujudil ilati fihi bal la budda minal ittifaqi ala dzalika ba'dal ittifaqi ala anna hukmal asli mu'allalun wa kullu minhuma mardudun bi annahu la dalila alaihi. Dan bermula pendapat asah itu bahawa sesungguh hal sya'an itu tidak disyaratkan orang pada asal yang telah disebutkan akan dal, artinya dalil. Dalil di atas harus qiyas. Di atas apa diqiyas? Di atas asal. Hal kadar asal dengan nok-noknya asal atau syakhas-syakhasnya asal. Dan tidak disyaratkan pula akan ittifaq sepakat ulama di atas harus ilat, di atas wujud ilat. Di mana wujud ilat? Pada asal. Waqila dikatakan orang disyaratkan keduanya, dalil dan ittifaq. Maka sabit di atas syarat pertama itu tidak dikiaskan orang pada masalah-masalah furu, masalah-masalah jual beli. Aku misal sebagai misal, kecuali apabila berdirilah dalil di atas boleh qiyas padanya masalah jual beli, hal keadaan masalah jual beli dengan nok-noknya masalah jual beli atau syakhasnya masalah jual beli. Dan sabit di atas syarat kedua itu tidak dikiaskan orang pada apa yang diiktilafkan orang. Pada di mana diiktilafkan? Pada wujud ilat padanya asal. Tetapi la budda, tidak boleh tidak, itu daripada ittifaq ala zalika, di atas demikian wujud ilat pada asal. Setelah apa? Setelah ittifaq di atas bahawa hukum asal di atas bahawa hukum asal itu diilatkannya hukum asal dengan ilat yang telah disepakati. Wa kullu minhuma, dan bermula tiap-tiap daripada kedua syarat itu ditolakkan orang. Dengan apa ditolakkan? Dengan bahawa hal sya'an itu tiada dalil itu alaihi, di atas syarat qiyas. Lanjutan dari masalah rukun qiyas. Jadi menurut pendapat asal, dalil yang menunjukkan atas boleh qiyas huruf
boleh kias huruf pada asal. Apakah dikias pada no asal atau syakah asal? Ya, dalil ini kata pendapat asal tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan ada pada asal. Jadi soal mengkiaskan huruf pada asal tidak perlu, tidak disyaratkan adanya dalil pada asal, adanya dalil pada asal yang menunjukkan bahawa boleh kias huruf tersebut pada di atas asal. Apakah dikias huruf ini pada noknya atau pada syakasnya asal? Ini dalil yang membolehkan kias di atas asal tidak disyaratkan menurut pendapat asal. Yang kedua, soal menentukan ilat wala ittifaqu ala wujudi ilati bihi. Ini pemahamannya soal wujud ilat, iaitu menentukan ilat bagi asal. Menentukan ilat bagi asal. Apakah ini disyaratkan sepakat ulama semua? Kalau menurut pendapat asal tidak disyaratkan adanya kesepakatan ulama soal menentukan ilat pada asal. Jadi enggak masalah kalau ulama tidak menyepakati tentang ilat pada asal. Walaupun ulama tidak sepakat tentang ilat pada asal, qiyas tetap dibolehkan karena tidak disyaratkan di sini, iaitu pada asal tentang sepakat ulama pada ilat yang ada pada asal. Jadi kami ulang sekali lagi. Pertama, asal yang mangkis salih, pada asal yang mangkis salih, iaitu pada asal yang mangkis salih, tidak disyaratkan adanya dalil yang menunjukkan bolehnya qiyas huruf di atas asal tersebut. Di sini pendapat asal tidak mensyaratkan adanya dalil yang membolehkan qiyas huruf di atas asal. Apakah diqiyas pada no asal atau syakas asal? Jadi di sini tidak disyaratkan adanya dalil seperti demikian, kata pendapat asal. Yang kedua, tidak disyaratkan lagi sepakat ulama atau ittifaq ulama tentang menentukan ilat pada asal. Jadi ilat pada asal, soal menentukan ilat pada asal di sini tidak disyaratkan sepakat ulama. Jadi enggak masalah kalau ulama selisih pemahaman tentang ilat. Seperti contohnya ribawi, tentang ribawi yang ilatnya adalah kut makanan yang menghidupkan tubuh, kut. Jadi ada ulama mengilatkan kut seperti kias jagung di atas beras. Ada ulama yang menyatakan ilatnya adalah ilat kut. Ada ulama yang menyatakan kil, sukatan. Makanya ilat pada asal tidak disyaratkan sepakat ulama. Soal menentukan ilat pada asal di sini tidak disyaratkan ada kesepakatan ulama. Walaupun ulama khilaf tentang menentukan ilat pada asal, tidak ada masalah pada qiyas. Boleh huruf diqiyas kepada asal. Beda mazhab kan beda hukum. Jelas. Waqila, menurut pendapat akhir, kedua tersebut disyaratkan. Dalil membolehkan qiyas di atas asal juga disyaratkan. Soal menentukan ilat pada asal juga disyaratkan ada kesepakatan semua ulama. Ini kata akhir. Maka di atas pendapat akhir, di atas syarat pertama ada istiratil awali. Di atas syarat pertama tidak boleh qiyas pada masalah huruf. Tidak dibolehkan qiyas pada masalah huruf kecuali ada dalil di atas membolehkan qiyas pada masalah jual beli tadi. Bukan masalah huruf, masalah jual beli. Salah. Kami ulang sekali lagi. Maka di atas syarat pertama tidak dibolehkan qiyas pada masalah jual beli kecuali ada dalil.
ada dalil yang membuktikan bahawa boleh qiyas furuk pada masalah jual beli. Apakah dikiasnya pada nok masalah jual beli atau sakhasnya jual beli. Jadi kalau pendapat kalau tidak ada dalil yang membolehkan qiyas tersebut, maka tidak boleh. Tidak boleh qiyas. Bolehnya qiyas furuk di atas asal, catatannya atau syaratnya iaitu ada dalil pada asal. Ada dalil yang membolehkan qiyas di atas asal tadi. Ini syarat atau pendapat qiyas. Yang kedua, di atas syarat yang kedua, la yuqasu fima ukhtulifa fi hujudi ilati fihi. Ini kalau pendapat qiyas menentukan ilat pada asal, kalau ulama masih tidak sepakat, maka tidak boleh qiyas pada asal tersebut. Jadi asal-asal ilat yang ada pada asal, belum sepakat ulama, maka furuk tidak boleh diqiyas kepada asal yang ilatnya masih khilaf ulama. Berarti kalau ingin qiyas furuk kepada asal, ilat yang ada pada asal tersebut disyaratkan sepakat ulama, iaitu ilat yang ditentukan pada asal, semua ulama sudah sepakat bahawa ilat asal tersebut adalah ini. Seperti contohnya, ini contohnya, sebagai contoh tak ada masalah. Masalah qiyas jagung di atas beras. Jagung diqiyas pada beras. Ilatnya itu kut balat. Ilatnya adalah kut, makanan yang menghidupkan debu. Jadi kut ini ilat pada asal, ditentukan kut ini pada asal, sudah sepakat semua ulama. Kalau sudah sepakat semua ulama bahawa ilat pada beras adalah kut balat, maka boleh qiyas jagung di atas beras. Tapi kalau ilat kut balat ini belum sepakat ulama pada beras, maka jagung tidak boleh diqiyas pada beras. Ini menurut pendapat qiyas. Jadi kesimpulan pada pendapat qiyas di sini, kesimpulannya seperti ini. Menurut pendapat qiyas, jadi asal ini kalau tidak ada dalil yang membolehkan qiyas furuk padanya, maka tidak boleh qiyas. Karena dalil yang membolehkan qiyas furuk di atas asal ini disyaratkan mesti ada dalil yang membolehkan qiyas furuk di atas asal. Jadi kalau tidak ada dalil yang membolehkan qiyas furuk di atas asal, maka tidak boleh qiyas. Apakah diqiyas pada nok asal atau sakar asal? Yang penting syaratnya kata qiyas iaitu adanya dalil yang membolehkan qiyas furuk di atas asal. Pertama. Yang kedua iaitu soal menentukan ilat asal. Di sini disyaratkan ada kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama belum sepakati atau belum ittifaq soal ilat pada asal, maka furuk tidak boleh diqiyas pada asal. Ini menurut qiyas, Karena kedua ini disyaratkan menurut qiyas. Jelas? Maka contohnya masalah jual beli ini atas pendapat qiyas ini. Masalah jual beli, jadi kalau furuk diqiyas pada masalah jual beli, syaratnya iaitu ada dalil yang membolehkan qiyas pada masalah jual beli. Apakah diqiyas pada nok masalah jual beli atau syakhs masalah jual beli. Yang penting ada dalil yang membolehkan qiyas pada masalah jual beli. Kalau tidak ada dalil, maka furuk tidak boleh qiyas pada masalah jual beli. Ini syarat menurut pendapat qiyas. Yang kedua, masalah menentukan ilat asal. Jadi kalau ulama belum sepakati, belum ittifaq ulama soal menentukan ilat pada asal, maka di sini tidak boleh qiyas juga. Karena sepakat ulama disyaratkan menurut qiyas. La budda kata qiyas, la budda tetapi tidak boleh tidak daripada sepakat ulama di atas
menentukan ilat. Setelah apa? Setelah sepakat bahawa hukum asal diilatkan dengan ilat yang sudah disepakati oleh ulama tadi. Jelas. Kullu minhuma mardudu. Dua syarat tadi ditolak. Cara ditolaknya iaitu la dalila alaihi. Syarat tersebut tiada dalil. Yang mana syarat tersebut? Mensyaratkan adanya dalil yang membolehkan qiyas di atas asal. Ya, itu. Mensyaratkan tersebut ada dalil enggak? Tidak ada dalil. Mensyaratkan adanya dalil di atas membolehkan qiyas atas asal. Ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil soal mensyaratkan tersebut. Satu lagi, sepakat ulama kan disyaratkan atas pendapat qiyas. Soal mensyaratkan sepakat ulama, dalil Al-Quran mana? Dalil ayat atau hadis atau ijma' ulama mana? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, maka jelas secara mutlak pendapat qiyas ini ditolak. Tidak diterima. Karena tidak ada dalil. Jangan asal mensyaratkan sesuatu kalau tidak ada dalil. Jadi kalau tidak ada dalil, bagaimana disyaratkan? Jelas. Ini cara pendapat asal menolak pendapat qiyas tersebut. Makanya pendapat asal ini adanya dalil yang membolehkan qiyas furu' di atas asal. Apakah diqiyas pada nok asal atau pada sakat asal? Dalil ini tidak disyaratkan. Jadi kalaupun tidak ada dalil yang membolehkan qiyas furu' di atas asal, silahkan qiyas menurut pendapat asal. Karena tidak disyaratkan adanya dalil. Kemudian yang kedua, soal menentukan ilat pada asal. Di sini sepakat ulama tidak disyaratkan. Jadi apakah ittifaq ulama tentang ilat pada asal atau tidak ittifaq ulama? Ini terserah. Karena ittifaq ulama soal menentukan ilat pada asal tidak disyaratkan. Jadi kalaupun tidak sepakat ulama soal ilat pada asal, enggak ada masalah, boleh qiyas. Jelas kan? Karena beda mazhab ya beda ilat, beda mazhab kan beda ilat. Sehingga hukum juga beda. Makanya pendapat asal tidak mensyaratkan dalil yang membolehkan qiyas dan furu' dan sepakat ulama soal ilat yang soal menentukan ilat pada furu'. Kedua ini tidak disyaratkan menurut pendapat asal. Ya, jelas kan? Tiga tu kamu ulang. Lagi menurut pendapat asal mangkis alih yang ke asal tu. Ba asal hanya dicarakan benar dalil yang dalilnya membuktikan bahawa jet takiyah furu' dah ada je. Apakah takiyah furu'nya ba no asal atau ba syakas asal. Jadi menurut pendapat asal dalil dia ada jet takiyah furu' ba asal nyo hanya disyaratkan ba asal. Jadi hana paling ada dalil bahawa jet takiyah furu' ba asal. Hana paling benar dalil lah. Ya, kamu kata apa? Nak ulang lah. Yang kedua, menentukan ilat bahasa. Tentang menentukan ilat bahasa, punya nak disyaratkan berittifaq ulama. Menurut pendapat asal hanya disyaratkan je. Jadi soal menentukan ilat bahasanya hanya disyaratkan bersepakati ulama. Berittifaq ulamanya hanya disyaratkan. Ada karu ulama hanya masalah. Sebab terbukti lain mazhab lain ilat. Kamu kan? Jadi kesimpulan jenang tu bah. Menurut pendapat asal, asal yang mangkis alihnya, asalnya hanya bicarakan benar dalil bahawa jet takiyah furu' dah ada ji. Peke takiyah bak ji atau takiyah bak syakah ji. Nyan hanya bicarakan benar dalil modena. Tapi hanya dalil modena. Maka hanya bicarakan menurut pendapat asal. Yang kedua, menentukan ilat asal yang hanya disyaratkan berittifaq ulama.
Ya, menurut pendapat asah. Yang kesimpulan lagi. Menurut pendapat Qir, bandua bicarakan dalil berasal, dalil yang membolehkan qiyas di atas asal yang benar bicarakan menurut Qir. Menentukan ilat berasal yang juga disyaratkan berittifaq ulama. Jadi menurut Qirnya bandua disyaratkan. Kah, enggak mau. Kah. Maka di atas cara pertama, atau cara pertama iaitu benar dalil. Masalah qiyas, masalah jual beli. Pada masalah jual beli, nyan hanjit dari qiyas yang lain kenal. Jadi bab masalah qiyas, bab masalah jual beli hanjit dari qiyas kecuali nadali dah jut qiyas bab masalah jual beli. Perkata qiyas bab nok masalah jual beli atau bab syakhs jual beli. Jadi menurut pendapat Qirnya nyan cara dulu. Masalah jual beli yang asal hanya takiyah bab masalah jual beli kecuali nadalil apakah dalil Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama. Kamu kan kecuali nadali dia ada jud takiyah. Menyohana dali hanya qiyas ni bab masalah hanya takiyah masalah bab masalah jual beli, nak jual beli ataupun syakha jual beli. Hanya qiyas menyohana dalil pada belah. Dalilnya itu nas atau ijma' ulama. Jadi hana pada tadi ya. Menyokiah qiyas ju. Menyo pendapat asal pada dalil. Menyo pendapat Qir benar dalil. Menyohana dalil yang membolehkan qiyas pada masalah jual beli maka hanja. Menyohana dalil yang kaji semua. Perkatakiah bakno daripada masalah be' atau syakhs dari masalah be'. Nok dan syakhs yang bermohon juga tu. Menyonok konyo bilangan yang le ittifaq hakikat gi. Tabo hakikat le bilangan. Ya kan? Menyo syakhsnya iaitu mahkum alih bab qadiyahnya adalah juz'i yang muayyin yang tertentu. Syakhs lagi mufrad dicontoh lagi zaidun. Nama orang yang lab guru dalam kitab ilmu mantiq. Yang kedua, syarat yang kedua menurut pendapat Qir hanya tayakiyah bab masalah istilah ulama tentang wujud ilat. Soal menentukan ilat berasal ini karu ulama. Menyo karu ulama soal menentukan ilat maka bab masalahnya hanya qiyas. Abak ilat mantong karu di sisi ulama mantong hanya sepakat ilat yang nya berasal. Soal menentukan ilat asal karu ulama. Berarti nah hanya qiyas. Sebab memang cara jih berittifaq kentilnya. Maka tapi dibaca ke letir. Hanya berittifaq. Bersepakat ulama tentang ilat yang nya berasalnya. Kamu enggak ilat yang akan ditentukan berasalnya bekas sepakat ulama leh. Pajak sepakat ulama setelah sepakat bahawa hukum asal diilatkan dengan ilat yang sepakat benar. Ini hukum asal contohnya ribawi. Ini contohnya. Contoh di hukum ribawi. Ini ilat yang disepakati benar pun mesti kod. Ya, menyokutnya kan disepakati. Hukum asal pun kan disepakati benar. Kan disepakati bahawa hukum asalnya diilat dengan kod. Menyokah sepakat berarti hukum asal diilat dengan ilat yang kan disepakati benar, nyan baru je qiyas. Menyokah sepakat tentang ilat, gohda ittifaq ulama tentang ilat bahasa, maka hanya qiyas kata Qir. Kamu orang? Ya. Kam. Kullu minhuma bandua cara Qir gitulah. Tiba cara gitulah toh dalil bahawa syaratnya. Soal lagi dah benar bab cara pol benar berarti menyo takiyas huruf bahasa nyo benadali bahasa mana. Benadali yang membolehkan je qiyas huruf di atas ji. Toh dalil ni. Hana menyo hana dalil ibadah syaratkan. Yang dijawab oleh asah gitulah pendapat Qir. Yang kedua cara Qir yang kedua iaitu masalah
bicarakan ittifaq ulama soal menentukan ilat yang ada bahasa. Coba datangkan dalil. Pula asal. Coba datangkan dalil apakah nas atau ijma ulama tentang menentukan ilat asalnya disyaratkan berittifaq. Toh dalil syaratnya. Nak pegahlah Al-Quran, nak pegahlah hadis lagi. Nak pegah dalam ijma ulama bahawa ilat yang ada bahasanya disyaratkan berittifaq ulama. Nak pegahlah dalil lagi. Nak dalil soalnya. Hana, punya hana baik disyaratkan. Punya hana kita dia syaratkan. Tu apa perkaranya? Yang cara getulak di pendapat asal. Faham tak? Ya. Jadi kesimpulan mandum lagi yo. Menurut pendapat asal yang telah disebutkan iaitu asal yang mangkis alih. Perkena kecarakan asalnya benar dali bahasanya dali itu dali yang membuktikan bahawa jed takiyah di atas asalnya. Perkena takiyah bakno asal atau baksaka asal. Menurut pendapat asal hanya kecarakan benar dalil moderna. Apa? Yang kedua, soal ilat yangnya soal menentukan ilat berasal perkena bicarakan ittifaq ulama. Menurut pendapat asal hanya bicarakan ittifaq ulama. Mohon ka menyo pendapat ke bandua bicarakan dalil diatu je takiyah huruf berasal yang disyaratkan dalilnya. Kedua, menentukan ilat asal juga disyaratkan berittifaq ulama yang menurut pendapat akhir. Sehingga menurut pendapat akhir, masalah jual beli hanya takiyah menyo hanya dalil perkara dari Al-Quran atau hadis atau ijma ulama. Menyo hanya dalil yang membuktikan je takiyah masalah jual beli, maka hanya qiyas bab jual beli. Perkara takiyah bab huruf atau perkara takiyah bab nok jual beli atau takiyah bab syakah jual beli. Menyo hanya dalil yang membolehkan qiyas, maka hanjur. Yang keempat. Yang kedua, syarat yang kedua iaitu menentukan ilat bahasa. Menyo hanya ittifaq ulama, maka hanya qiyas. Menyo kalau ittifaq ulama ilat yang ada bahasa, maka hanya qiyas. Yang disyaratkan menukil. Jadi getulak dia pendapat asal. Apa cara getulak? Syarat duanya ditolakkan di pendapat asal. Kiban getulak. Hanya dalil di atas mensyaratkan lagi bicarakan lektir meno. Yang pertama persyaratkan benar dalil di atas je takiyah huruf di atas asal. Yang toh dalil di dalil mensyaratkan lagi toh dalil ni. Na ayat, na hadis, na ijma ulama bahawa memang disyaratkan lagi. Syaratnya na dalil. Hana. Maka kontan tertolak je pendapat akhir. Yang kedua, soal mensyaratkan ittifaq ulama pada menentukan ilah asal. Toh dalil dari Al-Quran atau hadis atau ijma ulama soal bersepakat ulama tentang menentukan ilat yang ada bahasa. Toh dalil ni. Hana dalil mensyaratkan model lagi kita mana? Hana. Punya hana berarti langsung tertolak je pendapat akhir. Mohon kah? Ajak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.